Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita ketemukan dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Semua pakat-pakat kita ikut sunnah. Alhamdulillah, sebab apa rancangan ini memang hebat tuan-tuan dan perempuan. Dah banyak minggu dah bersiaran di Kedah FM, dan juga tuan-tuan dan perempuan boleh menyaksikan di platform media sosial Kedah FM ya. Alhamdulillah. Okey, baik, untuk sekali lagi kepada anda juga, kita diketemukan dalam rancangan Jom Ikut Sunnah ni satu ruangan santai berisi ilmu, insya-Allah, yang banyak membawakan manfaat kepada kita semua yang mendengarkan dan juga tak mendengarkan. Yang mana kita dengar tu nanti kita kabar-kabarkan kepada rakan-rakan kita, insya-Allah. Okey, hari ini kita bersama-sama dengan yang bahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, Mudir Zawiyah Nasriyah dan juga fellow dan dua ulama dan juga intelektual Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim, yang akan menyentuhkan satu topik yang sering dibicarakan setiap hujung dan juga awal tahun, iaitu sunnah amalan puasa dalam bulan Muharram. Kita ingat kalau kata bulan Muharram ni tuan-tuan dan puan, musliman muslimat, kita ingat berkenaan dengan nak buat bubuk Ashura. Yang tu yang kita ingat kan. Tapi banyak sebenarnya amalan-amalan yang lain yang boleh kita lakukan, yang boleh kita buat di bulan Muharram ni. Ada juga yang kata tak boleh buat apa bulan Muharram ni. Tapi hari ini kita bersama dengan bahagia Tuan Syekh akan terangkan kita apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat. Hak tu yang kita nak. Ni semua tak boleh. Hak nu boleh, hak ni tak boleh, kita tak mau. Yang betulnya untuk hari ini. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Hari ni hari kali yang kedua kita bertemu, no? Ya. Ingat lagi minggu lepas kita berkenaan dengan doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Siapa dah lupa dah berkenaan dengan niat tu. Jangan lupa, hak mana duk dengar kita boleh pakai niat ni kan. Niat baik-baik belaka. Jadi untuk kali ni pula berkenaan dengan sunnah amalan puasa dalam bulan Muharram ni. Jadi Tuan Syekh, untuk soalan yang pertama ni lah kita nak ajukan kepada Tuan Syekh juga, berkenaan dengan kelebihan bulan Muharram ni menurut hadis Nabi SAW, dan adakah puasa dalam bulan Muharram ni termasuk dalam puasa sunat yang paling utama yang dituntut juga buat kita ni? Macam mana Tuan Syekh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Bang DJ, Bang Nazri, dan juga pada seluruh para pendengar Radio Kedah FM dalam rancangan Jom Ikut Sunnah berkenaan dengan bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu daripada bulan-bulan yang disebut dengan bulan haram. Dan bulan haram ini ada 4, 3 bersekali dan 1 bersendirian. Iaitu yang bersekali Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan kemudian yang bersendirian dipanggil Rajab Mudhar, dipanggil bulan Rajab. Rajab dia bersendirian, 3 lagi ini bersekali lah. Maksudnya dia berturutan. Karena itu sebahagian para ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa paling afdal di antara bulan-bulan haram ni adalah bulan Rajab. Sebahagian kata macam tu. Tapi kebanyakan pandangan para ulama mengatakan bahawa afdal bagi bulan-bulan haram ini ialah bulan Muharram. Dan lebih-lebih lagi, bukanlah afdaliyah tersebut dengan maksud secara umumnya, kerana berlaku lagi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah tersebut. Ala kulli hal, yang paling ditempuhkan oleh para ulama pada bulan ini ialah dengan as-saum, berpuasa. Secara khusus kerana ada hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, daripada hadis Sayyidina Abi Hurairah daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, afdalus siyami ba'da syahri ramadana syahrullahi alladhi tad'unahu al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan ialah bulan yang disebut dengan Muharram. Al-Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullahu ta'ala ketika membahaskan hadis ini, beliau mengatakan di sini ada ihtimal maksud ataupun dengan ada kemungkinan maksud bagi sebaik-baik puasa ialah puasa pada bulan Muharram, pada bulan Ramadan, kemudian bulan yang disebut sebagai Muharram. Apa makna dia? Maknanya
mesti berpuasa sebulan Ya. dalam bulan Muharram. Maksudnya berpuasa dalam sebulan dalam bulan puasa. Kemudian setelah itu pada bulan Muharram dipuasa juga dengan sebulan puasa. Sebagian ulama kata macam tu. Ya. Sebagian lagi ulama kata tak. Kerana ada hadis yang menyebutkan bahawa Nabi SAW menyebutkan bahawa la in ishtu ila qabilin la asuman at-tasi'. Dia kata kalau aku hidup, kata Nabi SAW, pada tahun yang akan datang, maka insya-Allah aku akan berpuasa la asuman at-tasi'a. Ini aku akan berpuasa pada 9 Muharram. Jadi panggil puasa Taswa'. Ya. Ini kita akan bahas nanti. Ya. Jadi berdasarkan daripada apa yang disebutkan oleh Nabi tadi, maka para ulama sebahagian mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa Nabi tidak berpuasa Muharram secara sepenuhnya. Ya. Tetapi ada hari yang Nabi tidak puasa pada hari tersebut. Ala kulli hal, yang pentingnya para ulama mengatakan bahawa masalah berkaitan dengan bulan haram ini yang afdal, kebanyakan di kalangan ulama mengatakan bahawa ianya bulan Muharram. Kerana terdapat padanya perkara-perkara penting dan perkara-perkara besar yang nanti kita akan sebutkan pada setelah ini, insya-Allah. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dan bulan ini bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya dengan ada hari-hari yang tertentu yang padanya kelebihan dan juga kemuliaan yang tidak ada pada waktu yang lain. Sehingga nanti disebutkan oleh para imam, para salihin di dalam kitab-kitab mereka berkenaan dengan bulan Muharram ini, bahawa kalau dimulakan pada tahun tersebut pada bulan Muharram tadi dengan doa, dengan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijaga sepanjang tahun tersebut. Sehingga disebut oleh para ulama ada 10 asyarat. 3 asyarat dipanggil. 3 10 yang diberikan oleh Allah ataupun yang diberikan perhatian oleh para a'immah. Yang pertama 10 yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Yang kedua 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga 10 yang pertama dalam bulan Muharram. Ini diberikan perhatian oleh para ulama, dan ada amalan-amalan tertentu yang dianjurkan seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Qudus dalam kitabnya Kanzun Najah was Surur. Jadi ada amalan-amalan tertentu yang dilakukan oleh para ulama, antaranya dibacakan doa yang kita sebutkan sebelum ini pada minggu yang lalu, berkenaan dengan doa awal tahun. Dan kemudian ditulis basmalah, bismillah ditulis sebanyak 113 kali. Siapa yang menulis bismillah 113 kali, maka orang yang membawa bismillah tersebut insya-Allah tidak akan terkena dengan perkara yang tidak baik dalam hidupnya. Dan kita dah sebutkan bahawa mujarrabat, dan juga mujarrabat ni maksudnya tajribah ataupun pengalaman yang dilakukan oleh para ulama, dan juga doa-doa yang disebutkan ini amruhu wasi'. Perkara ni perkara yang luas, dan ianya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selagi mana tidak bercanggah dengan usul syarak, yang tidak melakukan syirik kepada Allah Ta'ala dan seumpama dengannya, dan tidak bercanggah dengan yang ditunjukkan ataupun yang dipandukan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak bermasalah. Dan ia diberikan kebaikan dan juga diberikan keharusan oleh para fuqaha untuk melaksanakan perkara tersebut. Dan ini ditulis dan disebutkan oleh para imam, para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Itu dia untuk hari ini berkenaan dengan mukadimahnya tu, kelebihan bulan Muharram menurut hadis sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan puasa di bulan Muharram juga, termasuk dalam puasa sunat yang paling utama juga. Tadi bahagia Tuan Syekh telah pun kongsikan kepada kita untuk mukadimahnya pada hari ini. Jadi kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Muharram ni macam terselah jugalah di minggu yang lalu berkenaan dengan kita doa di akhir tahun dan juga doa di awal tahun, dan juga niat kita, dan juga apa yang pentingnya untuk kita buat yang terbaik sebenarnya. Okey, jom teruskan kita bersama dalam rancangan Jom Ikut Sunnah minggu ini. InsyaAllah kita berehat seketika, dan selepas ini kita akan sambung kembali banyak lagi yang menarik buat kita semua.
Alhamdulillah selesai kita berehat tadi ya. Macam-macam kerja juga kita buat tadi kan. Tapi yang pentingnya untuk kita siap sedia kelengkapan kita. Kita siap sedia dengan buku kita, pen kita. Kita nak catat ni, kita nak tulis apa yang disampaikan oleh bahagian Tuan Syekh untuk dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Dah banyak minggu dah. Jadi kita kena pakat-pakat peringat lah berkenaan dengan sunnah ni tuan-tuan dan perempuan ya. Sebab amalan kalau kita ikut sunnah ni insya-Allah satu hari nanti kita nak kalau bolehnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Baik, untuk tadi kita dah sembang dah berkenaan dengan puasa juga. Jadi untuk kali ini Tuan Syekh kita nak juga dengarkan berkenaan dengan puasa ni. Kalau kita kelebihan kita ni di bulan Muharram ni dia ada puasa. Kita kalau kita ingat sangat bulan Muharram ni bukanlah nak katakan tuan-tuan dan perempuan juga muslimin muslimat yang duk dengar kita juga berkenaan dengan bubuk Asyura ya kita tu. Amboi. Tu saja kita. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan perempuan banyak kelebihannya yang ada di bulan Muharram ni. Tapi yang pentingnya untuk hari ini kita nak tanya Tuan Syekh berkenaan dengan apakah itu puasa Asyura dan juga mengapakah kita digalakkan untuk puasa pada 9 dan 10 Muharram atau 10 dan 11 serta bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Baik Tuan Syekh, macam mana? Berkenaan dengan puasa Asyura. Ya. Dalam Islam Allah Subhanahu wa taala melalui Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ada puasa yang bersifat mingguan. Ya. Dan ada yang puasa bersifat bulanan. Dan ada yang bersifat tahunan. Ya. Contoh puasa kepada sifatnya mingguan ialah puasa Isnin dan Khamis. Ya. Dan puasa yang bersifat bulanan ialah puasa seperti Siyam Yaumul Aid, Yaumul Bid dipanggil, puasa putih. Puasa putih ni pada pertengahan bulan 13, 14, 15. Dan ada puasa yang tahunan iaitu puasa Ramadan. Ya. Dan ada juga puasa Arafah. Ya. Dan ada puasa Asyura dan puasa Tasu'a yang disebut dengan 9 dan 10 Muharram. Ya. Jadi kesemua puasa ni hikmahnya kata sebahagian para ulama antaranya Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu dalam Lawaqih Anwar Qudsiyah, kata beliau puasa ni adalah diibaratkan seperti hisnil hasin ataupun dia seperti sempadan ataupun panggil apa, tembok tinggi yang menghalang daripada masuknya musuh. Kerana disebut dalam hadis yang lain bahawa puasa ialah penghalang kepada syaitan untuk masuk ke dalam urat darahnya seorang Muslim. Ya, kita jaga sungguh kalau kita puasa no. Ya. Jaga. Betul. Jadi bila syaitan melihat tidak ada pintu untuk masuk ke dalam tubuh seorang mukmin disebabkan kerana ada halangan tersebut. Bayang kalau seorang tadi berpuasa dengan sifatnya mingguan, bulanan, tahunan dan hari-hari yang penting yang dianjurkan dia lakukan, maka syaitan tak ada jalan. Dia seolah-olah macam orang tadi kalau kita gambar disebutkan oleh Sidi Abdul Wahab Syarani, kalau seorang tadi melihat dengan ainul kashf, dengan pandangan mata kasyaf, kata beliau, seorang mukmin ni yang melakukan amalan tersebut dia seolah-olah berada dalam satu tembok lengkungan yang menyebabkan musuh nak masuk kepadanya tadi sangat sukar dan tak ada jalan untuk nak masuk. Dah selepas satu tembok kedua pula, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat, lingkaran kelima, dipanggil dairah. Lingkaran-lingkaran tersebut menyebabkan sukar untuk masuk kepada seorang tadi. Dan ini hikmah yang mana dianjurkan kepada kita untuk kita sentiasa berpuasa dan melakukan demikian. Sehingga disebut oleh Nabi, puasa terbaik adalah puasa Nabi Daud alaihi salam, kerana Nabi Allah Daud berpuasa satu hari dan esoknya berbuka puasa pula dan seumpama dengannya. Jadi kembali kepada masalah berkaitan itu, hikmah saya sebut berkenaan dengan kenapa kita disuruh untuk berpuasa sunat ni. Dan kenapa kita perlu muwazabah melakukan perkara tersebut, jangan ditinggalkan. Ya, sungguh. So, kalau kata kita puasa sunat ni, kalau kita tengoklah mak-mak kita pun dulu kalau kata depa puasa tu depa tak marah sangat. Ya, betul. Kalau kena hari depa tak puasa, macam tak boleh silap sikit kan. Cuma apa ni, puasa Asyura dan Tasu'a ni disebutkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Nabi mengatakan siyamu yaumi Asyura yukaffiru as-sanata al-madiyah.
puasa hari Ashura ni diampunkan dosa setahun yang lalu. Allah. Dan puasa hari Arafah yang baru-baru ni kita puasa, Ya. itu disebut oleh Nabi diampunkan yukaffiru sanatal madiyah wa sanatal mustaqbalah. Setahun yang dulu dan setahun yang akan datang. Tamam. Jadi 2 tahun. 2 tahun kita puasa. Kalau orang tanya apa Arafah. hikmah? Arafah 2 tahun, Ashura setahun. Ya. Kata para ulama, kerana puasa Ashura ni dipanggil saum Musawi. Puasa yang dinisbah kepada Nabi Musa. Dia dapat satu kelebihan. Ya. Manakala saum Arafah ni pula, puasa dipanggil saumul Muhammadi, yang dinisbah kepada Sayyidina Muhammad, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dapat 2 kelebihan. Kerana Nabi lebih daripada para nabi yang lain. Ya. Kerana tu. Dan satu lagi faedah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, siapa yang puasa hari Arafah, Ya. ni faedah lah, moga-moga dia akan hidupnya panjang 1 tahun akan datang. Kenapa? Kerana Nabi sebut diampun dosanya yang tahun yang lepas, dan tahun akan datang diampun juga dosa. Maknanya apa dia? Mana kata dia ada lagi. Ada lagi, insya-Allah. Alhamdulillah. Tu yang Siapa yang sebut ni? Sayyidina Abdullah bin Abbas yang sebut. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi rugi orang tak puasa tu. Tapi yang puasa waktu lah ni kita jangan kata aku puasa. Bukan macam tu nah. Bukan macam tu, tak. Alhamdulillah, kelebihan hikmah dia tu nah. Ya, betul. Dan puasa Ashura ni juga disebutkan oleh Nabi, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati ba'dah. Aku berharap agar Allah mengampunkan juga dosa pada tahun yang akan datang setelah tu. Maksudnya ada juga daripada Nabi SAW berharap dengan perkara tersebut. Tapi puasa Arafah Nabi sebut jelas, diampunkan 2 tahun. Dan ada lagi hadis lain berkenaan dengan puasa Ashura ni. Nabi mengatakan, man shama yauma Ashura, siapa yang berpuasa pada hari Ashura, ghufira lahu dhunubu sanah, diampunkan dosanya 1 tahun. Dan lagi disebutkan lagi, ada 2 amalan yang maksudnya amalan ni sahih berdasarkan hadis. Manakala amalan-amalan yang lain berdasarkan hadis yang dhaif. Cuma saya perlu bagi perhatian kepada para pendengar dan yang mengikuti majlis kita pada hari ini, program kita pada hari ini. Ada sebahagian orang dia salah faham. Bila dia kata, jadi ini hadisnya sahih, kami beramal dengan yang ni saja. Manakala yang bahagian yang lain ni ada lagi beberapa amalan yang dikira sebagai hadisnya dhaif, maka kami tak mau buat amalan tersebut kerana hadisnya dhaif. Ini khata'. Ini satu kesilapan besar bagi seseorang ketika seolah-olah dia menganggap bahawa ini hadisnya dhaif, terus ditinggalkan, tidak diamalkan. Seolah dia anggap kata dhaif ni maksudnya lemah, maka bila tak lemah jangan ditinggalkan. Jadi dia tak faham masalah mustalah hadis. Penggunaan tadi pada sudut perbahasan berkenaan dengan sanad. Kerana para ulama mengatakan dhaifnya pada dal tidak menunjukkan dhaif pada madlul. Maksudnya apa yang kita faham, dalil sesuatu tadi menunjukkan bahawa ia yang dhaif, tidak menunjukkan yang ditunjukkan jadi dhaif. Tak semestinya. Jadi bukan ada kelaziman antara yang berlaku begitu. Sebab dihukumkan dhaif hadis tersebut adalah pada sudut ingatan rawi. Disebabkan kerana berlaku putus pada sanad. Contohnya kalau kita mengaji dalam mustalah hadis, jadi dia perlu kepada perbahasan ilmu, bukan dengan masalah kamu terima kamu tak terima. Penerimaan ataupun tidak terima ni sebenarnya dilihat siapa yang beramal dengan amalan tersebut, yang diamalkan oleh fuqaha, dan yang menentukan hukum ataupun yang menyusunkan hukuman daripada kitab dan juga masdar utama Al-Quran dan hadis adalah fuqaha. Maka fuqaha beramal. Jadi tiba-tiba kita awam baca hadis, hadis tu dhaif, terus kita kata tak boleh beramal hadis ni. Kenapa? Kerana katanya hadis ni dhaif, jadi kami tak beramal. Anta fuqaha, kamu faqih, yang kamu boleh letakkan pula ni boleh beramal, boleh tak beramal. Jadi kena tanya kepada faqih. Jadi ada beberapa amalan yang disebutkan oleh ulama. Sebelum tu saya sebut dulu amalan yang disebutkan oleh para ulama bahawa ianya merupakan amalan yang berdasarkan hadis sahih. 2, puasa Ashura, dan Nabi pernah bercita-cita untuk berpuasa Tasu'a. Karena tu para ulama kata disunatkan kita puasa juga 9 Zulhijjah, Muharram dan 10 Muharram digabungkan. Dan yang kedua ialah tausi'ah 'alal 'iyal, yakni meluaskan kebaikan kepada keluarga. Jadi diberikan kepada keluarga dengan rezeki luas pada hari, bawa pergi makan, bagi hadiah kepada anak-anak
dan seumpama dia panggil tausiah alal iyal. Kerana disebutkan siapa yang meluaskan kepada rezeki kepada keluarganya pada hari tersebut, Allah akan meluaskan urusan rezekinya pada tahun itu. Qad jarrabna, dan ini berlaku dan kita telah tajribah dengan perkara tersebut dan ianya memang berlaku begitu. Kebanyakan yang mengambil berat terhadap hari Ashura dengan melakukan tausiah alal iyal, yakni diluaskan rezeki kepada keluarga, bagi duit lebih sikit kepada isteri, beli belanja anak-anak dengan barang-barang ataupun kesukaan mereka, maka ni akan diberikan oleh Allah dengan kelebihan pada tahun tersebut, insya-Allah dengan rezeki. Maksud kata tu kita ni menggembirakan orang. Ya. Kita bagi pemberian kita tu kepada insan-insan yang tersayang ataupun orang yang memerlukan pada hari itu. Ya, ya. Tapi khusus kepada iyal. Kalau kata ni hatta kepada orang lain kita sedekah bagus. Cuma kalau diberi kepada keluarga pada hari tersebut dengan lebih, yang tu lebih lagi diberikan. Itu dia. Ya. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan. Sikit kita ambil sebelum kita terlupa pada 10 Muharram. Jadi kalau kita tengok 10 Muharram tu, eloklah kita bagikan lebih sikit kepada keluarga kita. Maksud kita lebih kepada keluarga itu, kalau kata hari itu kita makan sikit-sikit ya, hari itu kita bagi keistimewaannya. Kita bagi lebih sikit untuk mereka. Kalau bagi hadiah pun hari itu, kita bagilah hari itu kepada mereka. InsyaAllah. Sebab apa, bila kita bagi hari itu, Tuan Syekh, kita mendapat apa di tahun yang akan datang? Akan dapat kelebihan rezeki yang luas pada rezeki yang luas, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang mendengar kita waktu ni juga. Tak kiralah siapa pun. Bila kita dengar Tuan Syekh bagi penjelasan kepada kita waktu ni, kalau kita penerima sekalipun, pada hari itu kita terima dah bahawasanya kita tahu dah, hari ni ayah kita ni bagi ni, ayah kita nak bagi rezeki dia meluas tu, termasuklah kita juga dapat, Tuan Syekh. Ya. InsyaAllah. Lepas tu sekejap lagi saya akan terang balik perkara apa yang disebutkan, kata lagi amalan yang dilakukan pada Ashura tapi ia berdasarkan hadis dhaif. Tapi diamalkan juga oleh para fuqaha, boleh kita para ulama. Nanti kita akan bahas lepas ni, insya-Allah. Baik. Untuk itu kepada anda juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak berehat seketika sebab apa, saat lagi kita nak sambung balik sebut pasal cerita berkenaan dengan jom ikut sunnah yang kita lakukan, yang kita ikut sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, banyak ya. Antaranya untuk hari ini berkenaan dengan puasa saja. Kelebihan-kelebihan dia, hikmah puasanya banyak. Jadi saat lagi kita nak sambung balik untuk anda dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Kita berehat seketika. Alhamdulillah. Baik, ini pun sampai ke penghujung dah untuk pertemuan kita pada kali ini dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Kepada anda muslimin dan muslimat ya, semua yang mengikuti siaran kita di Kedah FM untuk waktu ni, waktu tengah hari ni, ataupun kepada anda yang menonton kita juga menerusi platform media sosial Kedah FM untuk hari ini ya, banyak manfaatnya, tuan-tuan dan puan. Rugi kita kalau kita dengar kali ini, minggu depan kita nak dengar lagi. Tapi kita himpunkan tau episod-episod yang ada ni, tuan-tuan bolehlah melihat melalui media sosial kita, insya-Allah banyak yang ada di situ bersama dengan yang bahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, Mudir Zawiyah Nasriyah, dan juga fellow Nadwah Ulama dan Intelektual Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim. Alhamdulillah. Jadi untuk minggu ni kita nak sambung lagi. Kalau tadi kita sembang berkenaan dengan kelebihan kita, hikmah puasa 9, 10, 11. Jadi kita nak sambung lagi lah. Sebelum tu juga kita nak sambung yang tadi kita berehat dari Tuan Syekh ya. Nak tanya juga untuk soalan yang seterusnya ni, bagaimana cara kita nak menghidupkan sunnah ni dengan memperbanyakkan puasa sunat ni, kita nak praktikkan juga ya. Macam Tuan Syekh kata tadi ni, kita ada puasa harian, kita ada puasa bulanan dan juga tahunan kan. Jadi kita nak praktikkan puasa ni sebab banyak kelebihan dan juga hikmah puasa. Silakan Tuan Syekh. Baik. Praktik sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ni tidak akan boleh kita lakukan melainkan dengan ada padanya ilmu. Mesti dengan ilmu. Dan kita sedia maklum tadi yang seperti saya sebutkan, hikmah kenapa dianjurkan oleh syarak untuk kita berpuasa. Ada yang bersifat harian, ada yang bersifat mingguan, ada yang bersifat bulanan, ada yang bersifat tahunan. Maka kesemua tadi adalah tujuannya, maslahahnya kepada diri kita sendiri sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita ni punya pertahanan batin dan dalaman kita ni
tidak akan boleh kita lakukan melainkan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa adalah salah satu daripada amalan tersebut yang luar biasa, kerana disebutkan oleh Nabi daripada hadis qudsi, as-saumu li fa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kan puasa itu bagiku, kata Allah. Kenapa puasa itu bagi aku? Kata para a'immah, kerana Allah Subhanahu wa taala menisbahkan puasa tadi seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Kerana Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bersamaan dengan makhluk. Ini makhluk makan, makhluk minum, dan makhluk memerlukan dan mengikuti kehendak nafsu dan seumpamanya. Dan Allah dengan sifatnya as-samadaniyah, dengan sifatnya yang agung, yang tinggi, tidak melakukan demikian. Orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa, dia melakukan amalan yang seakan-akan dia meniru akhlaknya Allah pada ketika tersebut. Kerana waktu berpuasa kita dilarang untuk kita makan, dilarang untuk kita minum, dan malah kita disuruh untuk kita menjaga diri kita daripada marah, mengawal diri kita dan seumpama dengannya. Maka kerana itu puasa ni disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi kata, taqallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Dan Allah Ta'ala sebut as-sawmu li atau as-siyamu li wa ana ajzi bih, aku yang akan bagi. Kenapa? Kerana hamba aku ini sekarang sedang berakhlak dengan akhlakku. Seolah macam tu. Puasa. Jadi puasa. Itu puasa ni luar biasa. Ada di kalangan awliya Allah Ta'ala yang diberikan oleh Allah pembukaan amalan baginya dengan as-sawm, dengan puasa. Jadi dia banyak berpuasa. Ada yang diberikan oleh Allah dengan banyak sujud, jadi dengan sembahyang. Ada yang diberikan dengannya dengan ilm, dengan banyak mengajar. Ada yang diberikan dengan zikr. Dan masing-masing digabungkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditunjukkan oleh Nabi semua jalan tersebut untuk setiap hamba ni ada jalan dia yang dia pilih sebagai tambahan kepada diri dia, agar ini merupakan pintu untuk dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi kita bincang, kalau saya tak lupa lah, kaitan dengan Ashura. Salah satu daripada hari yang mana sangat dituntut. Malah Ashura ni lebihnya kerana dia adalah pada permulaannya diwajibkan. Sebelumnya ketika Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat orang Yahudi berpuasa. Dan Nabi tanya kepada mereka, kenapa kamu puasa? Kenapa kalian puasa? Kata dia, kerana hari ini adalah hari najjallah fihi Musa. Kerana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa pada hari ini daripada diserang oleh Fir'aun dan tenteranya. Dan kemudian Nabi Nuh dilayarkan di atas kapalnya pun pada hari Ashura, dan seumpama dengannya. Maka kata Sayyidina Musa alaihissalam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mendengar ucapan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama untuk bergembira dengan Nabi Musa daripada kalian. Cuba lihat sini, Nabi hanya mendengar daripada golongan Yahudi mengatakan bahawa kerana mereka ahli kitab dan ada pengetahuan dengan perkara tersebut, kata hari ini hari Nabi Musa diselamatkan. Mujarrad sebaik saja Nabi mendengar ucapan itu, Nabi kata kami yang lebih utama gembira. Yang kami patutnya bergembira dan menyambut hari tersebut. Maka diwajibkan pada ketika itu muslimun berpuasa untuk bergembira dengan yaumus surur, hari kegembiraan. Maka disuruh berpuasa pada hari tersebut. Jadi bila gembira, dan setelah tu barulah difardukan dengan puasa Ramadan, maka puasa Ashura kekal dengan disyariatkan dengan sunnah. Maka Nabi kata, siapa yang nak puasa, puasa. Siapa yang tidak mau puasa, terpulang pada dia. Tapi rugilah. Dapat kebaikan yang besar. Jadi diabaikan dengan kebaikan tersebut. Yang kedua, Ashura ni juga bukan hanya manusia sahaja yang puasa. Ada riwayat disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Hanbali dalam kitabnya Lataif, bahawa burung surat, ada satu burung dipanggil burung penyula. Kalau nanti pernah tengok, ada dalam National Geographic ada. Burung ni dia macam gagak sikit, tapi dia kecil. Dia kalau tangkap binatang, dia akan bawa macam tikus kan, dia akan sulah dekat duri-duri pokok. Dia panggil burung penyula. Dan ni dipanggil surat. Surat ni salah satu burung yang diharamkan bunuh dalam syariat. Nabi SAW kata ada beberapa binatang yang kita tak boleh bunuh. Burung surat, burung hudhud,
lebah, semut Sulaimani. Semut Sulaimani semut besar yang duduk dalam gula, yang dia tak ketik orang. Tapi dia duduk dalam gula tu. Semut gula tu. Tu tak boleh kita bunuh. Yang kelima ialah katak. Katak pun tak boleh bunuh juga. Jadi orang duk mengai kena peringat lah. Guna katak ni. Sebab kata dilarang oleh Nabi untuk bunuh. Buat umpan tu kan. Buat umpan. Dan ni ada katak yang panggil apa? Yang plastik ni plastik tu boleh guna tu. Baik. Burung surak disebut dalam satu riwayat adalah burung pertama yang berpuasa pada hari Ashura. Atau burung puasa. Burung puasa. Disebutkan juga semut juga berpuasa. Dan juga binatang-binatang juga mengambil faedah dengan hari Ashura. Yang disebut dalam kitab Al-Imam Ibn Rajab. Ibn Rajab muhaddis kabir. Jadi kisah-kisah yang beliau masukkan dalam kitab tersebut, ada orang zaman lah kalau dengar cerita itu dia kata ni apa dia ni khurafat apa pula ni. Semua benda khurafat. Dia masalah kita ni, kalau kita tak tahu kena tanya. Kalau tak tahu mengaji. Ni kalau tak tahu dia komen dulu. Ni masalah. Jadi ini disebut oleh Imam Ibn Rajab Hanbali. Juga ada beberapa amalan yang dilakukan pada bulan Ashura ni, pada hari Ashura. Amalan-amalan yang kita sebutkan sebelum ni, yang dua amalan yang disebut dengan hadis sahih, puasa dan juga tausiah alal ayal, maksudnya meluaskan rezeki untuk keluarga, kita sebut tadi. Dan ada beberapa lagi amalan yang dilakukan walaupun hadisnya dhaif, tapi kita lakukan amalan tersebut dengan kita kata kita tak bersandar itu kepada Nabi SAW. Cuma kita kata ini dilakukan oleh sebahagian para ulama. Maka kita lakukan, moga-moga kalau kata ianya benar sunnah Rasulullah, maka kita tak tinggal satu pun sunnah Nabi SAW. Antaranya apa dia? Antaranya menyambung silaturahim. Silaturahim maknanya apa dia? Silaturahim bukan maksudnya kita terima friend dalam Facebook tu. Kita approve dia, dah. Silaturahim ni maksudnya kita disambung hubungan dengan kerabat kita, keluarga kita, iaitu usul keluarga kita dan furuk keluarga kita. Dan juga inilah pakcik makcik kita. Itu dipanggil silaturahim. Kalau hak lain daripada itu dipanggil dengan maksud apa dia kita panggil orang panggil apa? Ukhuwah atau ukhuwah Islamiah. Tamam, kawan-kawan. Tamam. Kemudian yang seterusnya sedekah. Bersedekah pada hari Ashura. Seterusnya mandi. Mandi sunat. Ada mandi sunat Ashura. Ada. Kemudian dianjurkan juga untuk kita bercelak pada hari tersebut. Kemudian menziarahi orang alim. Jumpa tutup guru, pergi pondok, jumpa tutup guru. Kemudian melawat orang sakit. Melawat orang sakit. Kemudian menyapu kepala anak yatim. Hari Ashura. Hari Ashura. Dan juga mengetik kuku. Dan seterusnya membaca surah Al-Ikhlas. Sebagian para ulama kata 1000 kali. 1000 kali. Jadi saya tutup dengan satu syair yang disebutkan oleh para ulama, fi yaumi Ashura ashrun tattasil. Pada hari Ashura ni ada 10 perkara yang bersambung. Bihasnatani walaha fadlun nuqil. Dan ada 2 daripada 10 tadi yang ada padanya fadilat. Yang dinukil daripada Rasulullah, maksudnya hadisnya sahih. Sum, yang pertama puasa. Salli, sembahyang. Zur, aliman, ziarah orang alim. Ud, yakni iadah ataupun melawat orang sakit. Waktahil, iaitu memakai celak. Ra'sal yatim, imsah, maksudnya sapu kepala anak yatim. Tasaddaq, bersedekah. Waktasil, dan mandi. Wassi' 'alal 'iyali, luaskan rezeki untuk keluarga. Waqallimil zufra, dan mengetip kuku. Wasuratal ikhlasi qul alfan tasil, dan baca surah Al-Ikhlas 1000 kali pada hari Ashura. InsyaAllah kamu akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu adalah perkara yang sepatutnya kita lakukan dan jangan kita tinggalkan, kerana umur kita pendek dan amalan kita sedikit. Diberikan peluang dan diberikan ruang oleh Allah dengan amalan-amalan yang sedemikian adalah merupakan satu anugerah kepada umat Nabi SAW. Baik. Itu dia kepada anda yang bersama dengan kita juga untuk waktu ini, yang mendengarkan kita dari awal permulaan kita hari ini berkenaan dengan tajuk sunnah amalan puasa dalam bulan Muharram. Banyak tuan-tuan dan puan, terutama sekali kalau Tuan Syekh cerita tadi berkenaan dengan kita puasa, dia tembok-tembok kita, penghalang juga untuk syaitan-syaitan ni dia masuk untuk nak menyesatkan kita, nak menghasut kita. Alhamdulillah. Jadi untuk anda juga untuk kali ini, kalau bolehnya bila ada yang rancangan Jom Ikut Sunnah ni, kita nak tuan-tuan dan puan-puan semula
mula kita praktikkan apa sunnah-sunnah kita di bulan Muharram ni, kalau tak ni pun tak terlepas pun berkenaan dengan puasa kita, insya-Allah ya. Tuan-tuan dan puan, kita buat apa yang Tuan Syekh kata tadi, kita perluaskan berkenaan dengan hadiah-hadiah pemberian kita untuk ahli keluarga kita. Kita mandi sunat Asyura, kita pergi ziarah Tok Go, kemudian pula ziarah ahli kerabat kita, sahabat kita yang tak sihat, sakit. Ketip kuku pun dia juga no? Dan juga kalau boleh tuan-tuan dan puan, kita bacalah surah Al-Ikhlas, insya-Allah. Subuh tu kita baca, kita praktik dah nak bagi dapat 1000 kali macam mana? 1000 kali tu nak bagi dapat juga 1000 kali untuk kali. Bukan apa? Sebab apa, kita dah dengar dah Tuan Syekh abang tadi kelebihan-kelebihan dia. Kita nakkan kita sempurnakan, kita pakat-pakat ikutlah. Baiklah Tuan Syekh, rasanya takat ni saja Tuan Syekh nah. Insya-Allah kita akan tunggu lagi di minggu hadapan juga dalam rancangan Jom Ikut Sunnah untuk kali ini. Jadi itulah yang apa yang kita nakkan sebenarnya dalam rancangan Jom Ikut Sunnah ini, untuk kita sekali lagi memperingati Tuan Syekh memperingati kita, dan juga kita amalkan sunnah-sunnah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam episod seterusnya, insya-Allah dalam Jom Ikut Sunnah, kerana setiap langkah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu pelaburan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.